Assalamualaikum adik-adik. Dinar dan emas selalu disebut sebagai mata wang akhir zaman dan sebenarnya ada sebab yang sangat kuat kenapa ramai kembali memilih emas sebagai simpanan. Sejak ribuan tahun, emas dan dinar digunakan sebagai medium pertukaran yang stabil. Nilainya tak boleh dicetak sesuka hati, tak boleh dimanipulasikan dan tak jatuh kerana inflasi seperti mata wang kertas. Sebab itulah bila ekonomi tak menentu, ramai mula kembali kepada emas sebagai pelindung kewangan. Kalau kita lihat hari ini, harga barang naik, nilai duit makin susut, tapi emas tetap mengekalkan kuasanya. Satu dinar yang digunakan sejak zaman Rasulullah SAW masih mampu membeli jumlah barang yang hampir sama sehingga ke hari ini. Itu bukti betapa kuatnya nilai emas. Ramai pakar kewangan juga setuju. Bila ekonomi goncang, emas adalah penyelamat kerana ia aset fizikal yang tak bergantung kepada sistem bank. Sebab itu penting untuk kita mula simpan sekurang-kurangnya sedikit emas atau dinar sebagai pelindung nilai. Tak perlu tunggu banyak, mula sedikit tapi konsisten. Akhirnya, bila harga emas naik dan nilai mata wang terus susut, masa itu barulah kita nampak betapa berharganya keputusan menyimpan emas hari ini. Mulai simpan emas sebelum terlambat. WhatsApp akak sekarang.